Dah. Mula dia banyak. Mona ulung pedah semai no yo kedua hajat tu tak berlaku je no kalau lupa. Usul dia munajat wa ma tidak menjahli ahli maiti ta'ama yad'uwan nasa ilaihi bid'atul makruhatun kaijabati jadi si jari kunna na'udul istima'a ila ahli maiti wa sunni sama minaliyah yang kemudian usul dia munajat dan usulnya dalam kitab topah dia yang geleh tapi kalau itu dalam kitab kabilah mazhabnya barang yang tak diadat di manusia. Tak. Paling ni buat apa? Ni buat pujut ahli manya ini apa? Makanan. Tadi pegat makanan ahli manya. Guna ini supaya dimuhir manusia kepada makanannya. Justru dia nak hajat ini apa musuh. Bid'ah masurah sama dia tajak. Ada kita yojak di musuh. Tak. Pasal musuh bid'ah masurah. Ya, Pak. Kerana hadis jarir. Hadis jarir. Nah kamu hitau berhimpun-himpun para ahli manyet. Dia apa ahli manyet? Kalau mau ahli manyet berserta pegang makanan, kamu hitau milan liyaha. Pualan ya, mau baru mati. Mau baru mati, kamu mati ayah, kamu mati ni, kamu mau baru raya ratu. Kan hanjir lah agama. Yang ni, yang sabai yang hukum ji. Nyamban ke munajat. Yang buat apa? Yang nanti menjual ke pasal. Nah, cuma masalah apa je hadis Jafar Nabi isna'u li ali Jafar ta'ama fainahu ya'tihim ma yashghiluhum. Ya. Pugol dia kata bagi ahli Jafar, bagi keluarga Jafar makanan. Dah tagum budak itu ahli Jafar. Kerana ada ahli Jafarnya, ini kata musibahnya itu imam hanya hamdul mengguli. Ini sahabat tugas. Bila akan mati, tidak lalu, sunat agama dia tiap mentu manggun tiap orangnya. Kenapa dia tak guna akan musibah nanti manggun. Dan sunat lumeh-lumeh buat pejuk. Dan lumeh-lumeh, lumeh dia nak turun ingat-ingatnya nak pejuk bu. Kan tak pejuk ke dia? Dan lumeh-lumeh, kenapa tak tadong, kau nya buku baju hubu. Cuma tanya apa-apa, yang halang ni baju kat sana. Oh, rumah lo ada gua kena. Cuma dia tak baju. Nak salah agama, hana nya pasti sercah kau nya pun. Ya itu sunat kita tanya dengerin enggak bantu manggun dia. Elenya punya nak baju, tak baju mana ada guru motor. Punya kali baju pasti kan dirinya, teman kau nya kan duit ke rumah ke mati, pun kerja pun hadis. Hadis umpur sahabat ibadah pula. Yang itulah, nyo tak dengar masa ini jipai sama angai aja. Kenau matang lempang luan dia kemujung, jibabu jibanyo. Untuk kena mui semua kamu cuma. Yang alaman habis saudara. Jipai sama angai sudah mui teh kamu dengar haji pajak. Pada hati ayu beja pun isna'u li ahli Jafar ni tugas tu mati keluarganya laganya. Cuma boleh urusan duit ni sama masalah tu. Dia tanya tolong kau nya yang tak gunggu tu masalah. Kau nya bukan duit dengan tu sama masalah. Tak. Cuma je kekal dia pula hajat pula hak surah. Nya lino adat di masa jarir. Jalan hitau basai no pun ja kumpul ja semaju baru mau ni mana hukum sama hukum lagi mau baru. Ya, kerana mementingkan ambil hadang. Mementingkan urusan guna. Bagaimana adat sebelum guna hajat di masa jari. Bila yang kemunjung ini apa ahli orang mati tanya. Hai pada mati ayah Hazon. Tak. Mana-mana rumah sayang tak ni cuma nak tanya di semua dia banyak hidup menang. Sama ada mau. Nyantinya jalan di situ pun sama hukum lagi mau baru. Ya, justru musuh lah hadis atau bid'ah Ahmadullah. Tak, justru ni pun hajat dan kita lupa jadi yang geleh dah. Adapun balai sama adat pada sekarang, yang masa ibu hajat pun. Tak, bagaimana ada kata ino? Saja bagok ino pihak polis pisang. Hati tak jejak betul yang polis pisang. Saja bagok mebru dua hari, mepel molto. Hati jejak betul pelagi nyanti. Justru ni pun hajat dua apa lepas sawah kawin wajib, sawah kawin sunat. Yang lagi.
buat tim mana wajib ni hibah engkau lah. Kami belum artinya belum kedua bus bawanya luar itu mah paling montok. Ni barang kamu ada di masa sekarang untuk belajar. Dia masa ada di masa jadi dia banjarlah. Bukan ada di masa ketinggalan yang budak aku wajib belengah ada telung yang ada di masa ketinggalan oleh. Ada di masa jadi sebelum belajar dia umur mati, dia pemula mati. Ada di masa belajar hana tanya. Cuma ini dah hana apa? Hana aja apa guna orang mati, cuma bahkan dia gembira orang mati. No, hebat susah-susah hana kita nyo maju mati kaya itu. Nyembang ada mereka. Buat ada di masa ini orang itu cok. Ya, terpegah bid'ah malamnya itu. Cocok ada di masa ini lagi masa ada di masa jalid atau ada cocok ada di lagi masa ada yang wajar. Kalau itu ada ni jak pengunjung mati nanya umur di mana di lawan. Ana punya cocok lagi ada masa belajar semua sunat. Memang je punya jak umur di mana ni cocok lagi ada di masa jalid semua bid'ah. Tanya oh. Pak dan tak umur pe demo dulu ni. Ana itu yang ada di no yang jak bak ke jak pengunjung bak di mana jak umur di mana ana. Cuma bila tak ada kau yang guna ulah tak pun tak ibu. Pengen bicara. Ini suruh halau dia hanya tunang suruh bunuh hajar. Jauh api ni bak panggang. Bantu lagi. Ini masalah. Jadi hanya tunang. Menyomnan di no ku awak semai dia kata masalah ahli mana dino sunat dia bantu dia yang bagus. Menyona tu sanduri dia banyak kesulitannya sama masalah tu. Punya anak-anak. Dah, yang paling keputusan. Cuma masalah sanduri, bukan sunat sanduri. Dalam hadis sahih dia mula hadis sahih hanya kalau yang muslim sunat sanduri suruh mati. Ni pala. Dah. Bukan sunat. Cuma menyokong sunat cuma pasal ulo lujo ya bicara tak kandui ulo sah ulo dua ulo leh ulo pun ni masalah kandui lujo ada bagaimana cuma dah pun ayat dah hadis dia mahu lujo dah tadi dia lujo dah tadi dia baca kandui ulo sah ulo dua tu yang jauh dia adat ana ayat ana hadis itu adat le. Sama lagi kita yang pula kacang bahawa luar belakang ayat hadis cuma enggak lah nyatanya masalah pada ulo 12 kan dia atau yang ada yang tak kan dia sunat yang dikaya cuma yang itu asal yatim yang hilap atau lekan dia ngata hari ngata judi makanya yang hilap sih. Cuma pada sendiri yang menuju ini baik sampai melawak ini agam bawa uri ini sampai bawa taping mereka kali lupa batai bawa taping ini baik pada jadi itu dia boleh ke yang tak kepi tu idol ini yang pegat kali yang kalah hari ini bawa taping ini kuantra uri ini sampai kita yang baik boleh melawak terjaga batai-batai agama tengok ya bah tentang apa ya masalahnya pun kini Nabi Allah ummati ummatu marhumah tarukulu qabraha wa dhunubuha kalbibal wa takhruju min qabriha wa dhunubuha kalmufirat. Umat ulun umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Watai kita mana kubur dosa dia gunung tapau lagi. Ya bertemu lagi ya. Bina dosa dia gunung tapau. Watai kubur dan kubur bangkit urang kiamat dosa anale. Dengan sebab apa anak dah anale dosa? Dengan sebab pertama yang berdua urudi. Yang kedua ialah ampun urudi. Allah bilahu warhamu umpama. Baca Al-Quran, baca Al-Quran wahad urudi ini pahala Al-Quran. Kalau yang keempat dengan jimu sedekah urudi, jimu kanduli ini pahala apa? Yang perkara apa dia? Yang nak tak mantu. Mampu membaca surat Quluhu cuma hati dah baca. Membaca yang kerja. Mana jalan masjid kena hadis na kutu ba Quluhu. Hadis man qara'a qul Allahu ahad.
asyarata ala fi marah. Ya, faqat ataqullah minan nas. Saya baca kullallahu ahad ke situ di bego. Nya ni nak pemudesa ulun bacanya apa? Ni ba apa rasa kata yang kedua tu. Hadis yang kedua, man qara'a kullallahu ahad limaitin. Man qara'a ina kullallahu ahad ina asyara malatin limaitin. Faqat ataqullah minan nar. So yang baca kullallahu ahad situ di bego bagaimana? Ya, maka pemudesa lah agamanya ni ba apa rasa. Ya, kau dah kena upload. Cuma tak hidup nak hanya sini lu aku baik. Yang dapat mandumna, ya masalah ini. Ya, ban dalam jalannya. Cuma yang ke awal betul, benakan duit cok atas yatim yang tahu bibik, anumil meninggal ulurnya, anak bibik. Ini bila nak duit atas roh ni je, yang berbipak atas yatim yang hilap. Tengkau empat, menaji benakan duit atas harum yang baik je. Ya. Nemu hutang dia akan dia nak cakap masalah hari bayu baik ni anak-anak you dia lah kemah baik dia kan dia menuju rumah tentunya kata mutok dia bayu hutang anak dia ya baik kata nuri benar puasa dan kata dia kecil benar ya kelas kukukan duit di rumah lagi ayu cuma dia pun tu rumah ya kelas anak ya pak siapa apa mana kau kan nuri dengan tulu ya kelas dia pahala dia punya ni tengok di rumah siapa ya dia jaga tanya pasal-pasal itu. Habis yang cuma selain banyak, nyo le gula rempong macamnya.